Kenapa ramai orang suka dengan MT-15 ni? Apa yang best? So, ini dia Yamaha MT-15. So, apa yang best dekat MT-15 ni, dia punya aksesori sangat banyak tau. Korang boleh tukar dia punya color. Meter dia pun korang boleh pakai meter yang touchscreen, ada GPS. Untuk lampu dia pula, korang boleh pakai lampu tom yum tau. Sebab apa orang ramai minat MT-15 ni? Sebabnya dia mudah direndahkan tau. So, untuk bahagian fork boleh je rendahkan. Siap tambah lowering kit. So, lepas korang turunkan tu, nampak je lagi rendah. Tapi, nanti dia akan jadi void warranty lah. So, last sekali, apa yang best dekat MT-15 ni, dia punya tangki sangat besar dan dia punya clutch ni pun ringan. So, senanglah untuk dibawa untuk harian. So, kalau korang berminat untuk MT-15 ni, korang boleh masuk dekat note biru. Kita ada note biru ke? Kalau korang berminat untuk Yamaha MT-15 ni, korang boleh PM saya dekat tepi. So, jangan lupa follow, like and share untuk video seterusnya.